Projek Dilam tahun 1 tahun 6. Tak bicik rekod pun. Kita tak bicik rekod pun. Supaya mendekati perpustakaan, meminjam buku dan membaca. Ya, sekarang ni kalau Encik tengok pagi-pagi budak-budak kita dah mula dah bawa pegang buku tu. Dah pegang dah duduk kat tapak perhimpunan tu dah membuka buku tu, satu benda yang sangat baik. Ya, sekarang kita nak dekatkan lagi. Jadi Puan Zarini mungkin boleh terangkan ya di mana program tu kita ada ganjaran ataupun hadiah-hadiah untuk nak menaikkan minat murid ni untuk mendekati buku. Jadi kat situ kita peruntukkan 400. Kemudian bengkel dan motivasi PSS, pengawas pusat sumber ya. Pengawas pusat sumber sekolah ya, pusat sumber sekolah kita perlukan 500. Ni macam nak sumbangan. Kemudian kita ada kem motivasi pengawas disiplin, juga kita perlukan dalam 500. Kemudian lembaran kerja tahun 1 6 1000. Tahun 1 hingga 6, maknanya 2, 3, 4, 5, 6. Seperti saya rasa lebih kurang sama yang dah dirancang oleh pihak PIBG. Tapi kami ada lagi macam banyak lagi program lah yang murid ni. Ya, sekarang ni cuma nak dapat kelulusan saja. Dan inilah dah yang kita buat tertangguh-tangguh. Ada aja benda yang menghalang. Kertas. Kertas. Lebih. Tak ada. Kita tak jadi baca pembetulan sikit. Pembetulan belum beritahu belum? Tadi 16 keping. Belum beritahu pembetulan. Ini nak ada sedikit pembetulan ni Encik Nordin, ada sedikit pembetulan. English Income tu setiap tahap tu ialah 521 saja sebab duit kutipan kita yang ada ialah RM9,264 saja. Jadi kita terpaksa downsize kan dia punya jumlah. Jadi berapa? Jadi 521 setiap tahun. 30 mesin. Untuk menjadikan dia RM1,564. Jadi jumlah bawah murid, keseluruhan murid ialah RM3,964. Manakala team building untuk guru-guru ialah RM1,500 dan juga ni dia keperluan sekolah ya. Setelah kami bincang ya, kami perlukan RM1,000 untuk pemasangan jaring belakang dewan. Jaring apa? Jaring kalau nak pasang grill ni asalnya nak pasang grill tapi memandangkan kosnya lebih tinggi, jadi kami kata pasang macam ni lah jaring petak ni. Untuk keselamatan sebab dewan tu dia terdedah kat sini. Banyak ICT-nya, amplifier-nya kat situ. Saya sangat jelas saya juga dalam surat bahawa perlu sangat degil di tangga bawah desa kami dah. Jadi kerana sekarang ni anjing tiap-tiap pagi dah ada bergampung dalam jamban, dalam kelas. Jadi saya takut dah ni gila-gila ni gigit anak perempuan. Sebab tu tadi pagi saya dah bincang dengan ahli pentadbir. Maknanya kalau dapat didulukan itu tangga bawah sana tu nak naik tangga satu, yang di jabatan satu, tangga yang daripada bawah tu nak naik punya sim satu. At least kita buat tu yang ada zinc anak anjing tak boleh masuk apa tak boleh masuk. Lah ni pagi-pagi saya sampai saja budak dah lari-lari dekat saya dah. Pengajar dalam jamban, dalam bilik jaga ada anak-anak anjing, mak-mak anjing. Itu yang saya rasa bimbang sangat keselamatan anak dan perempuan. Jadi saya tadi saya bincang dengan pentadbir saya, kalau pada saya lah pertama buat grill tu dulu. Kan? Bila kita dah tutup jalan masuk anjing-anjing ni, insya-Allah tak adalah anjing bermalam di dalam bilik jaga. Itu dari keselamatan, dari segi hukum tu satu hal pula tu. Kan? Tak najis dia, tak kencing dia, kan? Jadi itulah. Itu yang kita bermusim sangat keselamatan. Sebelum ni tak nak saya tunjuk pada dengan DJ lain yang lepas. Pernah kita cakap untuk sesuatu lagi
kos. Kos kan, tahu dalam tanda ukur tu lebih kurang dalam 30 je kepadilan. 5,000 lebih kan. Jadi tanggung lah salah kakak. Jadi saya rasa dia benda ni kita boleh lakukan kan. Macam dia bagi saya, dia pun yang duduk ada yang ada yang partition papan, dia ada kunci. Yang belakang ada yang papan untuk kunci. Jadi dia sistem kat atas benar. Kursi-kursi yang ada tu sebenarnya kita pakai kalah sebenarnya. Kadang buru-buru lah kan. Dia boleh lebar, dia gunakan lewat, dia tak kait balik yang partition antara pemisah antara tuan-tuan utama dengan kelas. Hari cerpen saja. Dulu kita pernah buat nanti ada masalah kewangan masih kita Dapat jaringkan tu. masih di rumah. Kita kadang kita dah ukur sekarang ni ukur apa kita tapi lebih kan. Dalam Pecah-pecah. kontraktor itu yang saya ada cakap tu kontraktor kita dah mainkan. Kalau kita buat sekarang macam kita buat tempoh hari kan kita dah janji buat tempat sekolah tempat sekolah dengan sebahagian kita perah kan. Untuk kampung misalnya tak kita dah janji kita pergi bayar duit. Cukup dia janji kita tak buat. Ini saya ada pasal itu bayar. Jadi jadi kita akan bincang kita boleh lah. Kita pasti boleh bincang boleh itu mana ya. Yang sibuk. Untuk pindah sekolah kita akan potong daripada awning lah. Kita cadang untuk awning. Seperti mana dalam masyarakat komplek. Kita dah berjanji pada dua pun. Untuk awning kita ukur dengan tempat belakang dewan. Jadi kita tanggung macam ni lah. Kita priority kepada ini. Kita potong KMV kan yang awning ni. Awning ni saya kita datang kuasa dulu apa. Kita KMV kan dulu. Kita priority kepada jaring. Awning ni kalau ada pertukaran itu kita akan potong. Pada hari KMV kita ada kemana semua kawangan yang dari dua ke baru kita buat. Boleh. Selalu kita selalu pasang direct contractor ke ataupun kita pilih ada 2-3 macam dengan kualiti sama lah. Station tu. Kita teruskan dengan quotation lah. Dia boleh lihat. Mana kita buat orang, mana yang bukan orang, material dia, spek dia sama, dan dia Okay. Dengan quotation ya. Buat penatang. Kemudian yang kedua ni pemasangan papan visi rukun negara, lagu sekolah dan juga kata-kata khidmat ni pun kami rasa sangat perlu juga untuk nak membantu murid-murid khasnya yang baru-baru masuk sekolah tu. Jadi di situ kita dah kurangkan kos daripada yang dulu. Ya, ini tak tahulah yang 2,000 ni Saya rasa yang benda ni kan Pak pun dah kalau boleh kita buat kos satu. Kalau boleh kita utama yang priority lah. Saya ingat pada akademik kita lebih priority lah. Macam yang misi negara aku dan buku ni saya ingat kita take dulu. Jadi key penting lah. Kita dah longgarkan. tapi mungkin ada yang Puan Fatifah tu dia tak datang kat sini, dia tak tahu keperluan kita. Dia cuma cakap dekat PPD sahaja. Jadi kita yang cikgu ni berada di sini dia nampak keperluan itu. Kat sekolah lain pun buat. kita bukan buat mural. Bukan mural. Macam mana? Yang Prospek. Prospek. Pada sini kita tanggung dulu. Pasal kita nak kita tadi kan